Zul call. Assalamualaikum Zul, kat mana? Nak ajak lepak mamak ke? Waalaikumsalam. Tak boleh Nabil, aku kena stay back. Ni, aku nak tanya kau pasal Rizal. Dia kerja kat mana sekarang? Rizal sekarang kerja kat Cafe Aisyah. Kawan sekelas kita masa tingkatan 1 sampai 3. Kau ingat tak? Aku ingat. Aku ingat Aisyah tu. Wah, macam mana Rizal boleh bekerja dengan dia pula? Pelik aku. Dia orang kan dah putus. Lantaklah. Aku nak jumpa Rizal lah. Nak tarik dia masuk kerja kat sini. Kerja makin lepak. Ramai yang cabut sejak si Sengok naik pangkat dan bos lama. Aku tolong aku bil. Baik Zul, aku setkan kita lepak kat tempat Aisyah Ahad ni. Location aku bagi nanti. Lagi satu aku nak cakap kat kau ni. Kau kerja lah dengan bapak kau. Kau ni anak jutawan bapak kau. Owner 5 hotel. Ada syarikat bas lagi. Aku sendiri pun banyak terhutang budi dengan bapak kau. Video-video aku pun banyak order dari projek bapak kau. Ni mesti bapak aku suruh kau pujuk aku. Kerja dengan dia kan? Terima kasihlah Nabil. Ingat tahu Ahad ni ya. Jumpa nanti. Hello? Hello? Lah, putus pula. Lain macam bunyi kat sana. Ada apa yang saya boleh bantu? You? Oh, sorry. Awak? Saya nak order. Okey, Cik. Hari ni kami ada menu special. Nasi putih, ikan bolu tanpa tulang. Ikan bulu? Ikan tu ada bulu ke? Bolehlah, saya nak satu set. Cantik pula abang seorang ni. Tak apa, saat lagi aku adjust. Izwan, CEO dah lihat laporan yang awak buat. Mulai esok awak kena lapor diri pada manager dan awak pindah masuk ofis sendiri. Tahniah, awak dinaikkan pangkat sebagai assistant manager. Assalamualaikum Izwan. Waalaikumsalam. Wan, Ahad ni Zul ajak lepak. Ni aku tengah arrange. Tu yang call kau. Dan kali ni bukan kita berempat. Oh, iya ke? Okey, boleh. Sorry lah Bil, aku tengah drive ni. Tak boleh cakap lama. Aku pakai loudspeaker. Apple CarPlay aku buat hal. Nanti kita jumpa Ahad ni ya. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey? Waalaikumsalam. Sekarang manager baru kamu digantung tugas kerana rasuah dengan vendor luar. Kamu punya area, Zone 2B, masih dalam investigation bomba. So, tiada siapa boleh masuk kawasan tu. Hari ini, setiap seorang masuk zon lain untuk bantu. Okey, gerak sekarang. Okey bos, kami gerak dulu.
Assalamualaikum ayah. Lain macam ayah ni. Biasa duduk kat atas. Ada apa yang Zul boleh bantu ayah? Waalaikumsalam Zul. Duduk sini. Ayah nak cakap sesuatu. Dulu Zul janji kat ayah nak bantu perniagaan ayah kan? Ayah juga dapat tahu tempat kerja Zul ada insiden kan? Sudah masanya Zul bantu ayah. Ayah pun dah nak berehat dari semua ni. Seronok betul jogging hari ni. Betul, udara pun segar. Pemandangan cantik pula tu. Jomlah kita laju sikit. Telefon siapa bunyi tu? Tak apalah, abaikan saja. Jom kita jalan kaki. Penatlah. Aisyah, kau bila nak bercuti balik Sabah? Aku nak ikutlah. Ingin sangat nak lihat keindahan Borneo. Betul tu Fifah. Aku pun nak ikut kau balik bercuti nanti. Kat sana aku nak makan lobster banyak-banyak sampai puas. Ewah kau. Makan je. Yang kau ingat hati-hati dalam makanan. Jangan sampai sakit.